Assalamualaikum murid-murid dan selamat pagi. Semua sihat ke? Sehat, bagus, alhamdulillah. Okey, sekarang cikgu nak kita baca Al-Fatihah dulu dan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya ketua kelas, semua hadir hari ini? Hadir. Okey, bagus, semua sihat lah ya. Okey, sebelum tu, siapa kat sini yang berasal daripada negeri Melaka? Melaka kat mana tu? Kat Johor dengan Negeri Sembilan. Okey, jadi siapa yang berasal? Aina dari Melaka. Kat mana? Kat Bandar. Saya selalu jalan-jalan kan? Siapa lagi yang pernah pergi dekat Bandar Melaka? Yang tempat bersejarah yang ada kapal, ada Formosa tu kan? Okey. Oh, belum pernah pergi? Tak apa, nanti minggu depan cuti sekolah kan, seminggu. Kalau ajak parents awak untuk pergi buat lawatan kat sana. Tengok-tengok berjalan dekat sana. Okey? Boleh. Okey, minggu lepas kita belajar tentang aspek Persatuan Melayu Melaka yang pertama. Apa tu? Okey, betul Ain, empayannya luas. Okey, jadi minggu ni kita nak belajar tentang apa pula ya? Ada yang dah baca? Belum, tak apa. Kita tengok dululah video sebelum kita buat sesi kita ni. Kelas cikgu nak tanyakan satu video dan awak tonton. Jadi tuan-tuan dan awak ni cikgu nak awak fokus, bagi perhatian, dan cikgu akan soal di akhir sesi ya, sesi video tu. Okey, jom kita tengok video ni. Okey, baiklah murid, semua dah tengok kan video ni tentang apa? Tentang kegemilangan Melayu Melaka. Okey, kenapa Melaka tu menjadi pusat penyebaran agama Islam ni? Kalau awak tengok pada video ni, awak tengok apa? Ada kapal, perdagangan, pemerintah kan? Okey, jadi apa kaitan dia hari ni? Topik kita nak belajar ni, kita nak belajar tentang cara dan kesan penyebaran agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baiklah, kejap lagi cikgu akan terangkan tentang cara-cara penyebaran agama Islam. Dan kita akan buat beberapa aktiviti pada hari ini. Okey, sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal yang memeluk agama Islam kat mana? Daripada mana? Samudera Pasai dan Perak. Okey, dia dah terima ni, dekat peta ni kan awak dapat lihat kawasan pengaruh-pengaruh Islam ni tersebar di sekitar dia. Awak akan dapat lihat daripada Samudera Pasai, Perak ni tersebarkan ke sekitarnya, dan Melayu Melaka, Pahang, semua tersebar lah. Jadi bila pengislaman Kesultanan Melayu Melaka ni menyebabkan Melaka ni menjadi pusat penyebaran agama Islam yang terkenal pada zaman bila? Pada abad ke-15. Okay, baiklah kita tengok kepada cara pula. Bagaimana cara penyebaran agama Islam itu berlaku? Kita dapat 5. Yang pertama, keislaman pemerintah. Yang kedua, perkahwinan. Ketiga, peranan ulama dan mubalik. Yang keempat, perdagangan. Dan yang terakhir, perluasan kuasa. Baiklah kita tengok satu persatu ya. Okey, jadi macam mana keislaman pemerintah ni dapat menyebabkan penyebaran agama Islam itu tersebar? Yang pertama, daripada Sultan Iskandar Shah pada tahun 1014 dan diikuti oleh para pembesar dan rakyat-rakyat baginda. Bila pemerintah dah peluk Islam, maka rakyat pun peluk Islam. Okey, yang kedua pula, Sultan Muzaffar Shah ni dia telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Jadi secara tidak langsung rakyat-rakyat di Kesultanan Melayu Melaka ni kan, dia akan peluk agama Islam. Okey, jadi yang pertama apa dia? Pengislaman pemerintah. Okey, yang kedua kita lihat kepada perkahwinan. Perkahwinan antara siapa? Antara Puteri Sultan Mansur Shah dengan Raja Siap. Dengan putera Raja Siap. Okay, bila Raja Siap anak dia dah kahwin dengan anak Sultan Mansur Shah yang peluk Islam ni, maka tak secara langsung dia balik ke Siap tu, dia sebarkan agama Islam. Dari situlah agama Islam tersebar melalui perkahwinan. Okey, baiklah kena boleh cikgu akan bagi masa umur selama 3 minit untuk faham, untuk ingat ajaran tentang cara penyebaran agama Islam yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, ingat ya? Sebab kita nak buat aktiviti kejap lagi. Okey.
Okey, murid-murid, seterusnya cikgu nak buat satu aktiviti lakonan. Kita nak jungkir bakat murid-murid ni, nak tengok siapa yang pandai berlakon. Kita nak berlakon, ada beberapa watak yang awak kena lakonkan. Antaranya watak sultan. Cikgu ada buat prop lah. Ke hadapan cikgu ni ada prop. Watak ulama, watak penduduk kampung. Cikgu pakai sekejap ya. Okey, watak ulama, watak kampung. Lepas tu cikgu ada juga kapal dagang ni. Okey, dan cikgu ada prop kain ni. Awak bolehlah letak macam ni kalau nak pakai ke. Pakai macam wanita kan. Okey, baiklah, semua dah ada dalam kumpulan kan. Okey, sebelum tu cikgu nak ketua kumpulan untuk datang ke hadapan untuk pilih stik, pilih situasi lakonan yang kamu akan lakonkan. Okey, baiklah, kita akan ada 5 situasinya. Yang pertama, situasi perbincangan di istana. Yang kedua, pengajaran agama Islam di surau, dakwah. Yang ketiga, dakwah di pelabuhan. Yang keempat, penduduk bertanya tentang agama Islam. Dan perkahwinan. Saya rasa kamu mesti excited tentang perkahwinan kan. Boleh main-main pondok, kahwin-kahwin kan. Okey, baiklah. Okey, semua dah dapat situasi kan. Cikgu akan beri masa kepada kamu selama 10 minit untuk bincangkan skrip. Dan seterusnya kita akan melakukan watak lah selama 3 minit. Okey, cikgu nak kamu untuk berlakon selama 3 minit. Dan cikgu akan nilai, kawan-kawan kamu pun akan nilai juga. Melihat pada kreativiti, fakta yang kamu cuba persembahkan dan interaksi antara rakan kamu. Siapa yang kumpulan yang menarik, yang buatkan kawan-kawan kamu rasa macam seronok lihat lakonan tu, cikgu akan bagi hadiah di sesi hujung akhir pembelajaran kita. Okey, baiklah. Okey, sesi lakonan kita dah habis, dah tamat. Baguslah Farid, tadi cikgu tengok kamu pandai berlakon jadi pendakwah dengan hujah-hujah dia tu. Bagus. Paling gila lagi tu lakonan kamu tu. Okey, cikgu nak tanyalah, daripada lakonan kamu tu, kamu watak yang kamu lakukan tu, kamu rasa apa yang kamu dapat pelajari daripada watak tu? Ya, Ain. Kamu jadi penduduk. Okey, apa yang kamu rasa? Ya, kamu dapat rasakan bila pendakwah tu cuba sampai ke agama Islam, kamu pun jadi tertarik kan? Haikal jadi sultan tadi. Sultan dekat apa ni? Pemerintah macam mana agama tu kan? Okey. Lagi, kenapa Islam ni mudah tersebar ya? Siapa boleh jawab? Mengenai pemerintah dan perdagangan. Bila ulama tu datang kan, disebar ke agama Islam tu. Okey, soalan terakhir, kenapa pentingnya peranan pedagang dan ulama ni dalam penyebaran agama Islam? Kerana ya, betul, bila mereka datang terus mereka jual beli, mereka sebar agama Islam. Jadi agama Islam tu tersebar luar. Sekarang cikgu nak kamu fokus kepada kesan penyebaran agama Islam. Kita ada 4 kesan penyebaran agama Islam. Yang pertama, tumpuan ulama. Yang kedua, tentang tempat pembelajaran. Ketiga, persuratan. Dan yang terakhir, pemerintahan dan pertanian. Okey, yang pertama, tumpuan ulama. Kenapa? Kesan dia, apa bagi kesan dia? Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Bila sudah Melaka ni menjadi penau, maka aktiviti-aktiviti dakwah dan perbincangan ni berkembang. Okey, antara contohnya kitab seperti Darul Manzur. Okey, yang kedua kita lihat kepada pesurat tempat pembelajaran dulu. Okey, tempat pembelajaran ni bila pemerintah Sultan Muzaffar Shah dia membina madrasah, surau, masjid untuk menjadi tempat apa? Tempat belajar Al-Quran dan tasawuf, ilmu tasawuf. Okey, seterusnya kita lihat kepada persuratan. Persuratan ni macam mana?
Bila pengaruh Islam, dia terdapat dalam saluran karya sastra dari Arab dan Parsi. Okey, contohnya hikayat Muhammad Ali, hikayat Hanafiah, dan hikayat Ali, hikayat Amir Hamzah. Okey, seiring dengan perkembangan ni, tulisan Jawi, bahasa Melayu pun berkembang dan menjadi bahasa persuratan dan bahasa penulisan. Okey, yang terakhir, pemerintahan dan pentadbiran. Okey, undang-undang Islam ni dia terkandung dalam Bukan Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, bila dah ada undang-undang, maka ulama pun dia terlibat dalam pentadbiran Melaka dan menjadi peranan penting lah dalam pentadbiran ni kan. Macam mufti, tadi boleh diwujudkan untuk melejengkan pengurusan agama Islam. Okey. Okey, murid-murid, sekarang kita nak main satu lagi permainan. Kita nak main apa? Bingo. Okey, kejap ya, cikgu ambil ya. Okey, baiklah, di hadapan cikgu ni ada bingo. Okey, ini lebaran untuk kotak bingo dan ni adalah papan bingo. Okey, sebelum tu cikgu nak semua masih dalam kumpulan yang sama ya. Okey, ketua kumpulan boleh ambil lebaran ni, kotak bingo ni. Okey, terima kasih. Okey, jadi cikgu nak kamu untuk isi nombor 1 sampai 24 secara random. Saya tak nak kumpulan kamu sama dengan kumpulan lain tak nak macam 1 sampai 24, tak nak, secara random dan make sure kumpulan lain tak sama. Okey, baiklah. Okey, dekat depan ni kamu dapat ni. Dekat depan ni kamu dapat lihat papan bingo kan? Yang cikgu pegang, cantik tak? Cantik kan? Warna-warni, colourful. Okey, dekat papan bingo ni ada fakta-fakta tentang cara dan kesan penyebaran agama Islam. Jadi cikgu nak setiap kumpulan bagi-bagi untuk pilih nombor dan cikgu akan bacakan pernyataan yang ada dalam bingo ni lah. Dan cikgu tak nak kamu cakap betul salah je, cikgu nak kamu huraikan. Kamu ingat tak lagi yang kita dah belajar tadi dah? Okey? Secara ringkaslah kamu huraikan. Okey, lepas tu bila kamu dah jawab kan, lepas tu kamu tanda kepada nombor yang kamu dah pilih tu, tandakan pangkal. Dan siapa yang dapat 1 garis penuh bingo ni, kamu kena jerit, bingo cikgu. Okey, macam tu ya. Kuat-kuatlah. Okey, jadi siapa antara 3 kumpulan awal yang dapat bingo 5 bingo, cikgu akan bagi hadiah-hadiah akhir sesi. Okey, yang ni kita biarkan kosong sebagai makan bonus suka. Kalau sini dapatlah. Okey, jom kita tengok satu masing-masing lah. Kita buat satu contoh. Okey, kumpulan 1 nak nombor apa? 13. Okey, 13. Dalam Islam Muslim menyebar agama Islam. Betul tak fakta tu? Betul. Okey, macam mana disebar agama Islam tu? Mana lagi? Perdagangan dekat mana? Dari mana? Arab, lagi India dan China. Okey, betul. Okey, kamu pakai. Okey, ini semua akan bonus lah. Kita buat simulasi kan. Okey. Dan murid, sesi pembelajaran kita dah hampir tamat. Sebelum tu cikgu nak seorang wakil untuk buat rumusan apa yang kita belajar hari ini. Okey, Aina. Okey, Aina apa? Okey, terima kasih Aina. Betul. Apa yang kita dapat belajar hari ini, bagaimana cara dan kesan penyebaran agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, sebagai orang Malaysia, kita wajarlah mengamalkan sikap toleransi dan menghormati agama lain serta juga kepercayaan orang lain. Okey, murid-murid, sekarang cikgu nak kamu buat refleksi. Kamu boleh ambil sticky note ni, buat secara ringkas lah apa yang saya pelajari bahawa Melaka apa. Okey, refleksi secara ringkas ni boleh ambil kat depan ni. Okey, kebetulan suara balik kan. Okey, yang terakhir cikgu nak untuk tugasan rumah kamu, cikgu nak kamu buat perteminan yang cantik-cantik. Tak kisahlah kamu nak guna digital ke, nak guna PowerPoint ke, Canva ke apa-apa. Nak melukis pun boleh, tentang cara dan kesan penyebaran agama Islam. Okey, nanti kelas yang seterusnya cikgu nak tengok kamu dah siap tugasan ni. Okey? Okey, baiklah murid, kelas kita dah tamat pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama aktiviti yang kamu lakukan. Bagus semua, semangat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.